Banyak kawan-kawan saya cerita kat saya, agak-agaknya kebangkitan Islam ni tuan-tuan dijangka akan terbit di sebelah timur belah kita ni tuan. Banyak ulama-ulama cakap benda ni. Jumpa dengan pimpinan Hamas. Pimpinan Hamas, orang Arab di perang lawan Israel. Dia kata kami ni, dia kata dah sampai dah Chile. Hamas ni berjuang sampai Chile dah. Sampai Chile, kira dia punya tarbiyah tuan-tuan. Puasa bulan-bulan, tahajud setiap malam. Cinta syahid ni Allah. Walaupun dia dah sampai Chile tuan, tapi dia pun tak boleh buat apa-apa kat Israel. Israel tembak dia pun cuma balas dengan roket. Nak pergi jauh tak boleh. Sebab perjuangan mereka tidak mendapat bantuan daripada bangsa Arab. Arab tak tolong tuan-tuan. Arab duk berkelahi sama sendiri, duk bergaduh sama sendiri. Mereka tidak membantu, makna kata umat Islam di Palestin. Dia sibuk apa aku pun tak tahu Arab ni. Jadi Arab dah pernah memimpin. Khalifah Ar-Rashidin orang Arab, Bani Umayyah orang Arab, berpusat di Damsyik. Bani Abbasiyah juga orang Arab tuan-tuan sekalian, berpusat di Baghdad. Kemudian berpindah pergi ke Mesir, Fatimiyah. Pindah ke Turki Osmaniyah. Arab dah, Mesir dah, Turki dah. Ni apa, Salahuddin Al-Ayyubi. Ni bangsa Kurdish dah. Tapi Melayu belum lagi memimpin tuan-tuan dunia umat Islam. Banyak tuan-tuan, makna kata pemimpin-pemimpin di belah sana bila berperang Israel, dia panggil orang Melayu, mengharapkan kebangkitan Islam di belah Nusantara kita. Untuk mengetahui tuan-tuan, bangsa Melayu, bangsa umat Islam yang teramai dalam dunia. Bangsa Melayu, bila sebut Melayu, kepulauan Melayu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, Madinah, mereka panggil kita Jawi. Jawi apa Jawi? Yang main daripada Thailand Jawi, yang main tanah Melayu Jawi, main daripada Indonesia semua dipanggil Jawi. Inilah kebangkitan Melayu. Jadi saya tengok pilihan raya kali ni lain macam tuan-tuan. Saya tengok orang Melayu dah bangkit, kesedaran mereka dah bangkit. Mungkin di peringkat permulaan kebangkitan orang Melayu di tanah Melayu. 2024 akan berlaku pilihan raya di Indonesia. Dijangka gerakan Islam di Indonesia akan menguasai politik Indonesia dalam pilihan raya 2024. 2024 tuan-tuan, genap 100 tahun Islam tumbang. Islam tumbang di Turki 1924. Mei 2024 genap setahun Islam tumbang. Nabi janji setiap 100 tahun Allah akan hantar seorang mujaddid. Mungkin mujaddid akhir zaman mai daripada belah Nusantara, kemungkinan besar. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau benda ni benar-benar berlaku, kalau kita tak bangkit dengan kebangkitan ini, kita rasa rugi amat sangat. Nak jadi tentera Mahdi, Imam Mahdi tak ambil tentera dia tuan-tuan, orang yang tak main masjid. Tenteranya diambil daripada orang yang main berjemaah di masjid, sembahyang 5 waktu tak tinggal, kuliah dia tak tinggal, rumah tangga dia atur dengan Islam, dan dia menyertai gerakan Islam. Orang ni akan dipilih sebagai tentera Imam Mahdi. Kemungkinan tuan-tuan kebangkitan Islam ni, Nabi kata Imam Mahdi akan dibantu oleh Bani Tamim, pemuda Bani Tamim. Banyak orang tanya Bani Tamim tu apa? Itu juga Nabi Allah Isa alaihi salam. Kadang-kadang disebut Isa, kadang-kadang disebut Al-Masih. Juga merujuk kepada individu dan personaliti yang sama. Begitu juga kalimah Yunus. Nabi Yunus kadang-kadang disebut Zannun, kerana dia pernah ditelan oleh ikan nun. Dan Zannun serta Yunus juga merujuk kepada individu yang sama.
Ni dia berikan beberapa contoh nama Nabi dan Rasul yang mempunyai lebih daripada 2 nama atau 2 gelaran. Baik. Seterusnya ialah uzkuru. Jadi dalam upaya nak tarik mereka tu, nombor 1 kaedah nak tarik ialah Allah memperingatkan kepada mereka tentang nikmat-nikmat yang Allah pernah bagi. Jadi Allah sebutkan, kenanglah, ingatlah akan nikmat-nikmat yang pernah aku kurniakan kepada kamu. Jadi apa nikmat, apa anugerah yang Allah pernah bagi kepada Bani Israel? Ada 2 jenis. Secara umum, ada nikmat yang berbentuk rohani dan ada nikmat yang berbentuk jasmani. Apa dia nikmat yang berbentuk rohani sebagai contoh? Umumnya ada 3. Pertama, nikmat rohani ialah nikmat beragama. Automatik dia terkait dengan nikmat keimanan dan kepercayaan. Ini adalah nikmat yang besar, sebagaimana yang kita sebut di depan tadi. Nikmat yang kedua ialah nikmat diberikan kitab. Melalui Nabi apa? Bani Israel. Melalui Nabi Musa. Kitab yang diturunkan kepada baginda ialah kitab Taurat. Bahkan secara umum 3/4 daripada kitab yang wajib bagi orang Islam percaya dan imani diturunkan kepada Bani Israel. Bukan setakat Taurat kepada Nabi Musa, bahkan Zabur kepada Nabi Daud, bahkan sampai Injil kepada Nabi Isa. 3/4 daripada kitab utama yang wajib kita percaya dan beriman diturunkan pada mereka. Ini adalah nikmat rohani kedua yang terbesar. Dan yang ketiga, peratusan sebahagian besar para Nabi dan Rasul diturunkan kepada bangsa mereka. Banyak tak bangsa-bangsa, Nabi-Nabi dan Rasul dari kalangan Bani Israel? Banyak. Jadi ni 3 bentuk nikmat rohani yang Allah bagi pada mereka. Dan apa yang saya nak sentuh sedikit pada malam ini, terutama berkaitan dengan Bani Israel, iaitu tentang kitab. Yang ni di luar daripada ilmu tafsir. Ini saya nak sambung sedikit yang semalam. Semalam kita cerita tentang hampir keseluruhan sejarah mereka. Yang ni kita nak cerita tentang kepercayaan mereka kepada kitab mereka. Jadi yang menjadi kitab induk kepada kepercayaan mereka ialah Taurat Nabi Musa. Dan Taurat banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada di beberapa buah tempat. Kadang-kadang secara bersendirian disebutkan kalimah Taurat, kadang-kadang disebut secara berpadangan dengan kalimah Injil, Taurat wal Injil, dan kadang-kadang berpadanan pula Taurat, Injil dan Al-Quran. Ini nak membuktikan kewujudan dan kesahihan kitab daripada Allah yang namanya Taurat. Baik. Secara umum, kitab Taurat ni selalu diberikan dengan nama Tanakh. Pernah dengar perkataan Tanakh? Pernah dengar? Tak pernah. Ejaan dia T-A-N-A-K-H. T-A-N-A-K-H. Tanakh. Apa maksud Tanakh? Tanakh ni ialah bentuk akronim daripada awal-awal huruf Ibrani. Dia ada 3 kitab sebenarnya di bawah Tanakh. Ta tu bermaksud Taurat. Dan NA di tengah tu akronim bagi kitab yang kedua yang bernama Nevi'im. Dan yang ketiga, KH tu adalah Ketuim. Bukan ketum. Ketuim atau Khitbukim disebut. Baik. Mungkin yang pertama tu sinonim dengan kita bila sebut Taurat. Tapi apa itu Nevi'im dan apa itu Ketuim? Contoh. Yang pertama, bila sebut Taurat,
Ada yang menamakannya dengan Taurat Musa. Bila sebut Taurat Musa, Taurat itulah. Bila disebut dengan Taurat 5, Taurat itulah juga. Dan ada yang menyebut dengan Pentateuch. Istilah Pentateuch ni daripada Septuaginta. Dia ni dalam bahasa Yunani. Jadi bila sebut Taurat Musa, bila sebut Taurat 5, bila sebut Pentateuch, tiga istilah ni sebenarnya merujuk kepada buku yang sama, iaitu Taurat. Kenapa 5? Kerana di dalam Taurat ni ada 5 buah buku. Semalam kita dah hurai dengan panjang lebar. Pertama disebut The Book of Genesis, iaitu kitab Kejadian. Yang kedua, The Book of Exodus, kitab Keluaran. Yang ketiga disebut The Book of Leviticus, kitab Imamat ataupun berkaitan tentang Bani Lewi. Dan yang keempat, The Book of Number, kitab Bilangan. Dan yang kelima, The Book of Deuteronomy, yang disebut kitab Ulangan. Jadi ada Genesis, ada Exodus, ada Leviticus, ada Numbers, dan ada Deuteronomy. Atau dalam bahasa Melayu dia, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Inilah disebut Taurat Musa ataupun Taurat 5 ataupun Pentateuch. Selesai di situ. Kita pergi perbahasan yang kedua, iaitu tentang Nevi'im. Apa maksud Nevi'im? Nabi-nabi. Dalam tanah tu ada kisah nabi-nabi. Nevi'im. Baik. Nevi'im ni akan pecah dua pula. Pertama disebut Nevi'im Rishonim, iaitu nabi-nabi yang awal, nabi-nabi yang terdahulu. Yang kedua disebut Nevi'im Aharonim, iaitu nabi-nabi yang terkemudian, nabi-nabi yang terkebelakang. Dan di situ ada pula yang terakhir disebut Tre Asar, iaitu 12 nabi-nabi kecil di kalangan mereka. Sebagai contoh, bila kita sebut Nevi'im Rishonim, dia adalah nabi-nabi yang terdahulu. Biasa disebut di dalam 4 kitab yang awal. Pertama disebut kitab Joshua atau Yehoshua. Bunyi ke tak ni? Bunyi. Kitab Joshua ataupun Yehoshua. Siapa Joshua tu? Siapa Joshua? Siapa yang jadi pemimpin? Siapa yang bimbing Bani Israel selepas kewafatan Nabi Musa dan Nabi Harun? Siapa yang pimpin? Semalam baru, hangat-hangat lagi. Hak ditahan matahari tu. Nabi Yusha. Yusha bin Nun bin Yufraim bin Yusuf. Tu adalah cicit Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusha bin Nun. Tu disebut kitab Yoshua ataupun Yehoshua. Kitab yang kedua ialah Softim. Softim. Apa maksud Softim? Kitab para hakim. Semalam pun kita dah sebut, selepas Yoshua ataupun Yusha bin Nun ada Qalib bin Yafuna atau Yuqanna, kemudian Hizkil bin Boza. Selepas tu berlalunya, datangnya masa pemerintahan 12 hakim Bani Israel. Ni dalam kitab yang kedua disebut Softim. Nama ingat lagi tak 12 hakim semalam? 1 Otnil, 2 Ehud, 3 Samgar, 4 Deborah, satu-satunya hakim wanita. Yang kelima Gideon, yang keenam Tola, ketujuh Yair, ke-8 Yefta, ke-9 Ebzan, ke-10 Elon, dan ke-11 Abdon, ke-12 Samson. Okey, tu 12 hakim Bani Israel. Kemudian kitab yang ketiga ialah Samuel ataupun Shamuel. Kita dah cerita juga semalam kisah Nabi Samuel.
iaitu keturunan Nabi dan Rasul terakhir daripada Bani Lewi yang tersisa. Yang dia mewarisi apa? Nabi Samuel semalam, tongkat Nabi Musa dan tanduk yang berisi minyak untuk dijadikan sebagai bahan upacara menabalkan ataupun menobatkan pemimpin di kalangan mereka. Jadi selepas Nabi Samuel tu ada apa? Kitab para raja yang disebut Melachim. Ada King Daud, ada Nabi Sulaiman dan sebagainya. Itu 4 kitab yang pertama. Kemudian ada 3 kitab Nabi-Nabi yang terdahulu yang dikenali dengan 3Y. Nabi apa? Nabi ni bukan Nabi hak 25, Nabi Bani Israel. Y yang pertama ialah Yeremia, ataupun dalam bahasa Inggeris disebut Jeremiah. Ataupun yang kedua disebut Yesaya. Yang ketiga Yehezkiel. Jadi ada Yesaya, ada Jeremiah, ada Yehezkiel, 3Y. Kemudian barulah datang Nabi'im yang terakhir, Tre Asar, iaitu 12 Nabi-Nabi yang kecil. Yang ni saya tak sebut semalam. Antara termasuk 2 Nabi kecil ni, ada dalam 25 Nabi tu 2 orang, Yunus dengan Zakaria. Mereka letak dalam 2 Nabi kecil. Kalau ikut urutan, pertama Nabi Hosea, yang kedua Nabi Yul, ketiga Nabi Obadiah, keempat Nabi Amos, kelima Yunus, Yunus kita tu, keenam Nabi Mikha, ketujuh Nabi Nahum, ke-8 Nabi Habakuk, ke-9 Nabi Zefanya, ke-10 Nabi Hagai, ke-11 Zakaria, dan ke-12 Nabi Malachi. Ini adalah Tre Asar, 12 Nabi-Nabi yang dianggap Nabi kecil di sisi mereka. Habis bahagian Nabi'im. Yang ketiga ialah Ketuim. Apa dia Ketuim? Ketuim ni dia ada 3 bab. Pertama disebut The Book of Wisdom biasanya, iaitu 3 buah kitab puisi. Sefre Emet gelaran dia. Sefre Emet, 3 buah kitab puisi. Pertama kitab Mazmir. Tahu apa dia kitab Mazmir ni? Psalm, P-S-A-L-M. Zabur Nabi Daud. Inilah disebut Mazmur ataupun The Psalm. Yang kedua kitab Amsal, dan yang ketiga kitab Job. Job ni Nabi mana? Semalam Syu'ib Jethro dah. Job Nabi mana? J-O-B, Nabi Ayub. Job tu Nabi Ayub. Jadi 3, kitab Mazamir, kitab Amsal, kitab The Job Nabi Ayub. Ini disebut The Book of Wisdom. Lepas tu bahagian yang kedua dia ada 5, disebut Hamesh Megillot, 5 gulungan. Pertama buku Kidung Agung, dalam bahasa Inggeris disebut Song of the Song. Kemudian yang kedua kitab Ruth, yang ketiga kitab Ratapan, yang keempat kitab Pengkhutbah, yang kelima kitab Esther. Kemudian yang ketiga terakhir, pertama ialah kitab Daniel, Nabi Daniel. Yang kedua ialah gabungan di antara 2 orang Nabi, Ezra dan Nehemia. Satu Nabi Ezra digabungkan dengan Nehemia. Nabi Ezra, pernah dengar? Dalam Quran ada nama dia. Cari, tak pernah bunyi Ezra ni. Dalam Quran, Arab dia ialah Uzair. Nabi Uzair. Kan orang Yahudi, Uzair ibnullah. Orang Yahudi, mereka keloi Nabi Uzair tu anak Tuhan. Kalau Nasrani, Nabi Isa tu anak Tuhan. Ezra tu adalah Nabi Uzair. Dan satu lagi Nabi Nehemia. Dan yang ketiga terakhir kitab Tawarikh. Ada Tawarikh 1, ada Tawarikh 2. Dalam Inggeris disebut The Book of Chronicle. Jadi inilah kitab-kitab Ketuim. Yang inilah Tanakh ni. Ta tu Taurat, Nun tu Nevi'im, KH tu adalah Ketuim. Jadi ada 24 buah buku semua. Banyaklah cerita-cerita dalam tunya. Okey, selesai satu hal. Satu lagi yang selalu sinonim dengan orang Yahudi ialah Talmud. Kan dengar kitab Talmud?
Talmud. Pernah dengar? Talmud ni ialah rekod-rekod hasil dari perbincangan para Rabbainik. Maksud Rabbainik ni ialah rekod-rekod perbincangan di kalangan siapa? Rabbai mereka. Pendeta-pendeta, pedri-pedri, alim ulama mereka. Berkaitan dengan apa? Selalunya 4 benda. Pertama, perbincangan berkaitan dengan hukum. Yang kedua, berkaitan dengan akhlak ataupun kita sebut etika. Yang ketiga, berkaitan dengan sejarah. Dan yang keempat, berkaitan dengan adat ataupun tradisi kepada penganut-penganut Yahudi. Talmud ni juga di sisi mereka dikenali sebagai Torah. Torah tu Taurat juga. Tapi Taurat apa? Torah Shebe'al Pih. Shebe'al Pih dalam bahasa Ibrani bermaksud Taurat lisan atau undang-undang lisan. Manakala Taurat Musa ialah undang-undang bertulis. Jadi secara umum Talmud ini ialah berupa syarahan, Talmud juga berupa tafsiran, Talmud juga berupa komentar daripada para Rabbainik dan cendekiawan Yahudi terhadap matan-matan dalam kitab Taurat. Jadi dia ada pula jenis ayat. Ada ayat-ayat Talmud yang jenis dia, unsur dia bersifat halakhah. Kalau ayat-ayat berbentuk halakhah bermaksud ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Kalau ayat-ayat yang berunsur dan bersifat agadah bermaksud ayat-ayat yang berkaitan dengan sejarah dan legenda mereka. Dan Taurat, Talmud pecah dua pula. Ada Mishnah, ada Gemara. Itu lagi pening pula. Ni pun pening dah rasakan. Tapi nak abad sebagai contoh. Jadi secara tradisi umumnya Talmud ni dikenali sebagai syas daripada tradisi Ibrani yang disebut Shisha Sedarim dia. Tu Talmud. Talmud ada dua. Talmud Jerusalem dan Talmud Babylon. Sebab ada yang mereka karang waktu berada di Baitul Maqdis dan ada yang mereka karang sewaktu dalam buangan. Ingat semalam, siapa serang mereka 586 sebelum Masihi? Bukhtansar, Raja Babylon. Jadi ada yang menjadi tawanan yang dibawa ke Babylon tu, mereka melakukan perbincangan dan Talmud tu adalah Talmud Babylon atau disebut Talmud Bavli. Kalau ni Talmud Yerusalmi atau disebut Talmud Jerusalem atau juga Talmud Palestin atau juga Talmud Baitul Maqdis. Itu secara ringkaslah kitab yang mereka yakin dan percaya. Baik, serba sedikit. Dalam agama Yahudi ni, mereka ada beberapa perayaan. Yang umumnya mungkin ada yang kita tahu dan maklum, ada yang kita tak pernah dengar. Sebagai contoh, pertama ialah disebut perayaan Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Maksud Rosh Hashanah ni ialah permulaan tahun. Jadi mereka merayakan dan memperingati permulaan tahun. Kalau dalam Nasrani, hak kita duk sambut 1 Januari itulah, 1 bulan 1, tahun berapa-berapa sekian. Kalau dalam Islam, hak kita duk sambut Ma'al Hijrah. Ini bersamaan dengan Rosh Hashanah yang akan disambut pada 1 hari bulan pada bulan Tishrei. Tishrei ni nama bulan dalam Yahudi. Sebenarnya Tishrei ni adalah bulan yang ke-7. Kalau bulan pertama Yahudi disebut bulan Nisan. Nisan macam kereta saya lah, Nisan. Tapi S ada 1 je, bulan Nisan. Tapi hak mereka tahu sambut setiap tahun tu 1 hari bulan Tishrei. Tishrei itu bulan yang ke-7. Banyak lagi lah, ada bulan Kislev dan sebagainya. Jadi setiap tahun mereka akan memperingati tahun tersebut. Ini disebut Rosh Hashanah. Baik. Yang kedua disebut Yom Kippur. Ni pernah dengar tak Yom Kippur? Yom Kippur. Yom Kippur ni hari apa? Hari kifarat dosa, hari penebusan dosa. Disebut Yom Kippur. Jadi sebenarnya orang Yahudi ni, mereka diwajibkan berpuasa selama 6 hari dalam setahun.
Salah satu daripada hari yang paling penting dan wajib mereka berpuasa ialah hari apa? Hari Yom Kippur. Pada hari itu mereka diminta untuk berpuasa. Dan tempoh lama mereka berpuasa lebih daripada kita, iaitu 25 jam. Satu hari semalam tambah 1 jam. Dan malamnya mereka diminta untuk bertaubat. Dengan kata lain, menyatakan penyesalan, menyatakan muhasabah diri, menyatakan dosa-dosa dan kekhilafan yang mereka lakukan pada tahun sebelumnya. Ini disebut Yom Kippur. Jadi untuk mereka dapat perhatian, rahmat dan redha Allah, mereka kena buat dua benda ni. Puasa dan malamnya bertaubat. Bukan depa sajalah, kita pun kena buat jugalah. Ikut cara kita lah. Puasa, bertaubat, muhasabah diri. Itu Yom Kippur. Manakala yang ketiga ialah hari Pesach. Pesach ni tak berapa popular kalau kita sebut Passover. Dan dengar istilah Passover. Hari memperingati Tuhan telah menyelamatkan Bani Israel daripada Fir'aun dan bala tentera dia. Hari di mana Allah membelahkan laut untuk mereka dan telah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentera dia. Jadi mereka merayakan kemenangan ni. Diselamatkan oleh Allah di bawah pimpinan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ni disebut hari Pesach ataupun hari Passover. Yang keempat ada disebut perayaan Shavuot. Shavuot, S-H-A-V-O-U-T. Shavuot. Kita pun ada perayaan macam ni, tapi dalam istilah agama kita, dia disambut 17 Ramadan setiap tahun. 17 Ramadan, kita buat sambutan apa? Nuzulul Quran. Maksudnya hari Shavuot adalah hari Nuzulul Taurah kepada Nabi Allah Musa. Mereka pun ada hari memperingati turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa, disebut hari Shavuot. Dan yang kelima, Hanukkah atau disebut pesta cahaya. Semalam kita sentuh Hanukkah pasal pelita. Nak tengok tak pelita Yahudi yang ada satu kaki yang ada 8 tiang tu? Dia buh lilin satu-satu tu. Ini sempena memperingati peristiwa pemberontakan Maccabee. Ada sejarah dia. Kita dah cerita semalam lebih kurang. Dan yang terakhir disebut hari Purim. Apa dia hari Purim? Hari memperingati tokoh-tokoh dan legendaris dalam agama mereka, dalam sejarah mereka. Maksudnya kita ni nak kata hari apa? Hari memperingati pahlawan lah contohnya, kalau kita lebih kurang tu lah. Ada tokoh-tokoh tertentu dalam agama, ada tokoh-tokoh dan legenda dalam agama mereka, mereka memperingati pada hari yang namanya hari Purim. Tu lebih kurang. Dan mereka juga bersolat. Solat Yahudi ni biasa 3 waktu. Pertama ialah solat Sakharit. Yang kedua solat Mincha. Yang ketiga solat Ma'arif. Solat Sakharit menyamai solat subuh kita. Solat Mincha menyamai solat zuhur kita. Dan solat Ma'arif menyamai solat maghrib kita. Jadi hak sama lebih kurang waktu tu subuh, zuhur dan maghrib. Tanpa asar dan isyak. Okey, itu lebih kurang. Dan unity ataupun perkara yang paling penting dalam agama mereka ialah struktur kekeluargaan yang mereka patut dan wajib jaga. Itu lebih kurang. Jadi kembali. Nikmat jasmani pula, nikmat apa? Hak jasmani. Allah telah memberikan kepada mereka tokoh-tokoh yang hebat di dalam sejarah dan juga kekayaan-kekayaan. Banyak tokoh-tokoh besar yang terkait dengan Bani Israel kalau kita baca dalam sejarah, dan juga diberikan harta dan kemewahan. Contoh siapa dia diberi harta? Bani Israel, sepupu Nabi Musa. Siapa sepupu Nabi Musa? Qarun. Qarun diberikan harta yang melimpah ruah. Tu pun akhirnya dia dilalaikan dengan harta dia, dia dibenamkan oleh Allah bersama dengan harta dia. Qarun ni bukan kaya asal. Qarun ni dulu adalah orang yang miskin. Dia adalah pengikut tetap, pengikut tegar Nabi Musa. Tapi Qarun dahulu punya satu sifat yang baik.
Dia suka memberi kepada orang yang meminta, dia suka memberi kepada orang yang memerlukan, walaupun dia miskin, walaupun dia tak ada. Jadi itulah sebab dia pernah minta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa mendoakan kepada Allah supaya Allah jadikan dia kaya. Kerana pada anggapan logika dan rasional dia, hak dia tengah sesak, hak dia tengah miskin, hak dia tengah tak ada apa pun, suka memberi, suka bagi ke orang. Kalaulah Allah bagi aku kaya, lagi kuatlah aku baginya, lagi banyaklah aku bagi. Tiba-tiba Allah bagi kaya, apa dia punya karakter? Dah bertukar dah. Sampai satu masa bila harta dia dah melimpah ruah, Nabi Musa utuskan seseorang untuk pergi kutip zakat. Pergi ambil zakat dengan Korun. Alah, sekali zakat pun tak mau bagi dah. Ni antara contoh harta yang telah melalaikan seseorang seperti Korun. Korun kaya sungguh, bukan kaya gaya-gaya kita. Dan dialah yang dikatakan orang yang memperagakan harta kepada warga, kepada netizen buat pertama kali. Hari-hari pekerja-pekerja dia, algojo dia, orang-orang yang kuat dan gagah perkasa dia, duk usung apa? Bukan usung harta. Harta dia duduk dalam makhzan, duduk dalam khazanah dia. Usung kunci